Tak kenal maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi ialah Nur Humairah binti Mak Ismail. Saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. Kod sekolah saya ialah TRA 6001. Pada masa lapang, saya gemar menghabiskan masa saya dengan membaca buku atau menonton televisyen. Dalam video ini, saya amat teruja untuk berkongsi mengenai buku yang saya telah baca. Buku ini berjudul Redha. Buku ini merupakan hasil karya daripada penulis yang bernama Irfan Fitri. Ia diterbitkan pada tahun 2024 oleh Iman Publications Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 195 halaman bercetak. Ia berharga RM32 untuk Semenanjung Malaysia dan RM35 untuk Sabah dan Sarawak. Tema utama bagi buku ini ialah keyakinan diri seorang hamba dalam menerima segala rintangan sebagai takdir dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam karya penulisan oleh Irfan Fitri, beliau mengajak pembaca untuk memahami makna sebenar redha dan mengajak kita untuk sentiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditimpa ujian. Beliau juga menekankan bahawa walaupun kita yakin adanya hikmah di sebalik ujian dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin yang terbaik untuk hamba-Nya, namun tetap timbul rasa sedih dan patah hati ketika ditimpa sesuatu musibah. Melalui perkongsian, buku ini membantu pembaca untuk memahami makna sebenar redha tanpa menafikan emosi yang dirasai serta memahami tujuan di sebalik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran dalam buku ini ialah penulis mengajak pembaca untuk memahami makna sebenar redha dan setiap ujian mempunyai hikmah. Akhir sekali, buku ini sangatlah sesuai untuk semua golongan masyarakat kerana buku ini mengandungi banyak isi yang menarik dan hikmah yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.